Episod kali ni kita nak bawakan barang-barang yang mungkin kita nak buat sejarah sikit tentang Project X yang ada dekat belakang saya ni. Ni adalah lambakan daripada 2 kontena, tapi separuh dah keluar. Separuh dah keluar dan ni adalah sisa baki Project X yang untuk stok lah. Dan akan keluar juga barang-barang ni semua. Okay, kita nak buat sejarah sikit tentang Project X ni. Untuk yang pertama kali je kita keluarkan Project X ni, kita keluarkan 3 color. 3 color tu iaitu Chameleon Blue Purple SE, warna gold dan warna matte black. Warna matte black. Okey, mula-mula kita orang keluar, kita orang ingat Chameleon Blue Purple SE ni kira special lah sebab dia SE belakang, so dia jadi special edition. Okey, dia ada 3 Chameleon, gold dengan warna matte black. Okay, kita ingat orang suka warna gold, mungkin orang pun suka warna black. Dan Chameleon ni dia mungkin kita nak cubalah try market kat Malaysia ni. Tapi rupa-rupanya orang suka Chameleon Blue Purple SE sebab kita buat special edition. Sebab warna dia boleh betulkan warna kan, warna biru jadi ke warna purple. Itulah kisah sebenar dia untuk Project X ni guys. Antara color-color untuk Project X ni adalah warna matte black, warna midnight black, warna nado grey, warna Chameleon Blue Purple SE, dan lagi 2 lagi adalah warna limited guys, adalah Chameleon Rainbow White. Dan satu lagi adalah Shooting Star. Specialnya Chameleon Rainbow White ni adalah dia ada nombor siri guys. Okay, korang tengok dekat 0001. Ni memang tak ada jual lah guys. Memang limited. Tak maaf Ni kita nak unboxing 2 Project X yang berlainan. Dia bukan berlainan sebenarnya, dia ada satu yang biasa Dream saja dan satu lagi special daripada Suzuki Rider. Dia ada disc, siap disc. Okey, kita tunjuk. Ni adalah untuk motor-motor seperti motor Y Suku, Y16, MBX, NMAX, RS, RSX. Ni lah dia rupa Chameleon Blue Purple SE. Cantik kan? Dan satu lagi guys, ni adalah untuk khas Suzuki Rider. Dia datang sekali dengan disc. So korang tak payah nak cari lagi disc, kita dah bagi sekali dengan disc. Korang PMP je lah untuk rim macam ni. Alright guys, bagi siapa nak cari barang-barang daripada Superfly, korang boleh cari dekat dalam website bawah kita ni. Korang boleh cari dealer di Malaysia dan Singapura. Jumpa di next video. Bye bye.